Hai semua, Assalamualaikum. Saya Cikgu Rushdina daripada SMK Simpang Kuala. Okey, hari ini kita nak belajar sains tingkatan 3, bab yang kelima iaitu termokimia. Okey, dalam video kali ini anda akan belajar maksud eksotermik dan juga endotermik, dan kita akan melihat contoh-contoh dan jenis tindak balasnya. Okey, apakah yang dialami oleh individu yang terdapat di dalam gambar ini? Ya, dia sedang mengalami kekejangan otot. Okey, yang mana kaedah untuk kita bantu kejang otot ini adalah dengan menggunakan peg panas. Okey, tapi apa kaitan peg panas dengan sains? Okey, jom kita sambung. Okey, sebelum tu kita lihat dulu apa itu peg panas. Okey, peg panas adalah alat yang membebaskan haba ke persekitaran dan ia juga membantu melegakan kekejangan otot, menambah saiz lumen kapilari darah dan juga menjadikan peredaran darah kita meningkat dan menjadikan ia lebih lancar. Okey, dan peg panas ini juga adalah contoh kepada tindak balas eksotermik. Apakah itu tindak balas eksotermik? Okey, nanti kita belajar. So, dalam video kali ini, anda semua akan dapat mendefinisikan dua jenis tindak balas, iaitu tindak balas endotermik dan juga tindak balas eksotermik. So, sebelum tu, kita pergi dulu kepada apa maksud termokimia. Okey, perkataan termo ini bermaksud haba. Okey, termokimia ialah kajian tentang perubahan haba semasa tindak balas kimia berlaku. Okey, semasa tindak balas berlaku, haba ini mungkin diserap ataupun dibebaskan ke persekitaran. Okey, so ini adalah dua jenis tindak balas utama dalam termokimia, iaitu eksotermik dan juga endotermik. Okey, kita lihat dekat sini, kalau haba itu dibebaskan, ia adalah tindak balas eksotermik. Okey, manakala kalau haba itu diserap daripada sekeliling, ia adalah tindak balas endotermik. Okay, jom kita tengok contoh-contoh untuk tindak balas eksotermik dan juga tindak balas endotermik. Okey, yang pertama, kalau anda lihat di sini, ia adalah gambar bunga api, ya, yang mana apabila kita membakar bunga api, persekitaran kita akan terasa panas. Okey, bermakna haba telah dibebaskan dan ia dikatakan sebagai tindak balas eksotermik. Okey, kita pergi pula kepada contoh yang kedua, iaitu fotosintesis. Okey, kenapa fotosintesis ini dikatakan tindak balas endotermik? Okey, kerana pokok ataupun tumbuh-tumbuhan ia menyerap cahaya matahari yang menjadikan yang membekalkan sumber tenaga, dan haba yang diserap adalah dikatakan sebagai tindak balas endotermik. Okey, contoh yang ketiga juga adalah dikatakan sebagai tindak balas endotermik, iaitu membuat kek. Okey, kalau kita bakar kek dalam ketuhar, tenaga haba yang tinggi yang berada dalam ketuhar ni akan diserap di dalam kek dan kek akan dimasak dengan baik. Okey, kemudian kita pergi pula kepada contoh respirasi, yang mana ini adalah contoh tindak balas eksotermik, yang mana respirasi ini adalah apabila kita menyedut udara dan kita menggunakan tenaga, ya, haba akan dibebaskan daripada badan kita, dan ini adalah salah satu contoh untuk tindak balas eksotermik. Okey, last sekali adalah tindak balas natrium dan juga air. Okey, kenapa tindak balas natrium dan juga air ini dikatakan sebagai tindak balas eksotermik? Okey, kerana ia membebaskan haba ke persekitaran. Okey, itu sahaja perkongsian dalam video kali ini. Sekian, terima kasih.